Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar podcast PMJB Talk. Hari ini kita bawakan satu topik yang cukup menarik, di mana real talk, dunia WBL tak seindah teori. Kita selalu dengar pelajar ni teruja nak masuk industri, tapi bila dah mula WBL baru tahu dunia kerja sebenarnya tak sama seperti berada di dalam kelas. Dalam episod kali ini kita nak dengar sendiri pengalaman dari alumni PMJB yang pernah melalui WBL dan kini dah berjaya akhirnya, alhamdulillah. Jadi bersama saya pada hari ini dua tetamu alumni kita yang cukup hebat yang pernah menuntut ilmu di Politeknik Metro Johor Bahru, iaitu saudara Muhammad Farhan bin Mahmudin, iaitu alumni Diploma Islamic Banking 2015 yang kini bekerja sebagai quality agent di firma takaful Prudential PSN, dan juga merupakan pernah menjadi Presiden MPP Majlis Perwakilan Pelajar, iaitu saudara Muhammad Amirul Daniel bin Supan, maafkan saya, bin Sarpan Supran, iaitu alumni di LS tahun 2022 yang kini berkhidmat sebagai Pegawai General Affairs Section Supervisor Department di Evergreen, Pasir Gudang. Selamat datang Farhan dan juga Amirul ke podcast PMJB Education. Sebagai permulaan, boleh tak sekiranya saudara Farhan dan juga saudara Amirul berkongsi sendiri tentang latar belakang anda semasa WBL, apa yang pernah dibuat, di mana pernah laksanakan WBL di company mana, dan apa pengalaman pertama semasa WBL yang masih lagi segar diingatan. Jadi kita mulakan dengan saudara Amirul Daniel. Okey, baik. Terima kasih. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih atas jemputan pihak PMJB untuk jemput saya ke podcast ni untuk menerangkan sedikit tentang perbezaan dunia realiti dan teori ketika belajar. So, nama saya Muhammad Amirul Daniel. Saya merupakan alumni DLS, Diploma Logistik Supply Chain di PMJB. Saya belajar di sini selama 2 tahun setengah, dan 3 sem pertama saya belajar teori di sini, dan 2 sem terakhir saya menjalankan WBL, iaitu internship saya di company Celestica Senai. Jadi di Celestica Senai banyaklah perkara yang saya tidak belajar di poli, tapi dekat sana saya dapat pengalaman baru, macam cara mengendalikan peralatan. Jadi setiap apa yang saya belajar dekat sana tu dapat bantu saya masa saya apply kerja lepas saya dah habis belajar. Saudara Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Mahmudin. Saya merupakan alumni Politeknik Metro Johor Bahru pada tahun 2015. Saya merupakan alumni Diploma Islam Banking and Finance. Apa yang boleh saya katakan semasa saya belajar di Politeknik ni adalah benda yang sangat membantulah apabila saya ke WBL. Sebab dalam kelas ni kita cuma hanya belajar basic, macam contoh asas, istilah-istilah perbankan. Tapi bila di dunia WBL ni saya rasa lebih teruja sebab dapatlah aplikasikan apa yang saya belajar di dalam kelas dan di luar kelas masa WBL. Yang WBL ni apa yang saya nampak pada diri saya rasa lebih, orang kata lebih aktif lah. So kalau dalam kelas kita macam cuma belajar je, cuma kita tak dapat praktikan dengan betul. Bila masa WBL ni saya dapat guna pakai ilmu segala-gala apa yang dia bagi, kita dapat praktikan lah dalam WBL ni. So dalam WBL ni memang sangat membantu kita lah
di mana dunia realiti dalam belajar dalam kelas dengan WBL, Work Based Learning ni adalah sangat berbeza. So benda ni adalah sangat ketara, tapi bagi saya benda ni benda yang baru, dan bagi saya benda ni sangat membantulah untuk saya melanjutkan pekerjaan di luar bidang sana. Terima kasih. Sekarang ni ramai pelajar yang dia merasakan bahawa WBL ni macam latihan industri yang biasa saja. Asalkan datang pergi industri, kemudian balik buat kerja. Tapi sebenarnya secara realitinya WBL ni berbeza dengan latihan industri yang biasa. Dan dunia industri, mereka rasa terlalu banyak kejutan. Jadi saya nak tanya Amirul lah, masa mula-mula masuk WBL, apa perbezaan yang paling ketara antara yang kamu belajar di PMJB ni secara teori, tapi bila pergi ke industri, itulah hakikat kerja yang sebenar. Jadi macam mana Amirul? Jadi bagi saya lah, memang adalah sedikit kejutan bila saya pergi ke WBL tu. Sebab masa saya WBL tu, first time saya dengar WBL ni apa kan. So macam bila saya dah sampai industri, apa yang saya belajar di PMJB tu banyaknya berlandaskan slides, banyaknya berlandaskan buku teks. Dan benda-benda yang saya belajar tu tak kesemuanya boleh diguna pakai di industri. Kebanyakan di industri ni dia ada kaedah dan prosedur dia sendiri yang tak ada di buku teks. Jadi kita kena comply dengan company tu punya kehendak lah. Dari segi SOP membuat kerja. Macam saya dulu kerja di warehouse, jadi saya perlu comply dengan cara pemakaian di sana. Waktu kerja yang memang fix lah. Kalau macam student, kita punya waktu kelas ada, kelas tak ada. Dan kat sana saya kena bawa forklift dan juga stacker lah, yang untuk menurunkan barang daripada daripada warehouse. Jadi perkara-perkara tu ialah perkara yang hands on, yang tak ada diajar di politeknik, yang tak ada saya belajar secara teori di tempat belajar. Kebanyakan teori yang saya guna pakai tu hanyalah ketika saya berinteraksi dengan orang atasan ataupun membuat kerja-kerja yang menggunakan komputer. Kebanyakannya yang lain di warehouse saya mengguna pakai hands on punya teknik lah. Di mana saya perlu belajar perkara baru dan saya kena sesuaikan dirilah dengan suasana baru, yang mana saya bukan lagi seorang pelajar, saya dah jadi seorang pekerja. Okey. Farhan pula, dari sudut teknikal lah, adakah semua yang kamu belajar dalam kelas ni terus boleh digunakan pada waktu WBL, atau awak sendiri kena banyak belajar perkara baru di tempat kerja? Okay, honestly, bila kita masuk dalam WBL ni, banyak benda baru yang kita perlu belajar lah. Sebab di dalam kelas, teori kita cuma belajar yang asas, basic saja. Okay, bila kita ada dekat WBL, benda ni adalah satu yang luar biasa, yang kita tak pernah jumpa, kita akan jumpa. Yang kita tak tahu, kita kena belajar, lebih tahu. So, apa yang kita belajar kat politeknik ni sebenarnya bukan 100% yang kita akan diguna pakai ke WBL, tapi kita boleh praktikkan. Dan sampai saja bila di WBL, kita akan belajar sesuatu yang barulah. So, contohnya macam kita kalau dekat politeknik, kita jumpa dengan student, pensyarah, staff-staff. Tapi bila kita dekat dalam kita punya cawangan, kita punya branch ni, kita akan jumpa lebih ramai orang lagi lah. Lagi-lagi orang-orang yang terlama, orang-orang yang kata yang sebelum ni kita tak pernah jumpa, attitude dia macam-macam jenis kita akan jumpa. So daripada situlah saya dapat belajar sesuatu yang baru untuk menerima keadaan sekeliling. Sebab kalau dalam politeknik ni, kita cuma kenal orang sekeliling kita dalam skop yang kecil. Bila kita ke WBL, kita akan jumpa dengan masyarakat yang lebih meluas lagi dalam apa orang kata, dalam pelbagai bidang, dalam kejayaan orang lain. So kat situ kita boleh belajar daripada orang sekeliling kita lah. So kalau dekat politeknik kita cuma jumpa
belajar kawan-kawan kita, so dekat circle kecil jadinya mindset kita memang akan jadi kecil. Jadi bila kita dekat dunia WBL, kita jumpa orang yang lebih berjaya, orang yang kaya, orang yang bertanggungjawab, macam-macam ragam orang. Jadi daripada situlah kita boleh belajar dan menilai dengan diri kita sendiri. Terima kasih. Jadi sebenarnya WBL ini merupakan salah satu titik permulaan pelajar untuk ke dunia realiti pekerjaan. Bila pergi WBL, mestilah ada salah satu perasaan, iaitu perasaan takut. Selain daripada perasaan takut tu, perasaan orang kata tertekan. Inilah sebenarnya dunia realiti bila kita bekerja, kita akan mengalami satu perasaan tekanan daripada kerja lah kan. Jadi pernah tak secara jujurnya semasa WBL, menjalani WBL ni, perasaan tertekan, takut, rasa diri ni tak kompeten untuk bekerja ataupun melaksanakan WBL di syarikat yang tersebutlah. Jadi macam mana kamu dapat atasilah perasaan-perasaan itu ketika menjalani sesi WBL? Kita mulakan dengan saudara Farhani. Okey, secara jujurnya saya memang berasa takut sebab ialah kita dalam politeknik, kita dalam circle yang kecil. Bila kita ke WBL, kita jumpa orang yang sekeliling. Tapi benda tu sebenarnya mengajar kita untuk menjadi lebih kuat. Okey, kita belajar sesuatu yang baru. Jadi sebenarnya dalam hidup ni kita tak perlu rasa takut, tak perlu rasa stres sebab benda tu setiap orang akan melaluinya. Jadi kita ambillah satu-satu inisiatif yang benda positif lah orang cakap. Di mana kita tak perlu rasa takut, terbeban, stres. Sebab kalau kita pergi mana-mana pun kita akan rasa benda yang tu. Jadi benda tu bagi saya memang ada, tapi saya tak sangat melayankan perasaan-perasaan tu sebab saya bukan jenis orang yang negatif. Jadi benda-benda positif tu sangat baik sebab dia akan memberi impak kepada diri kita, kita punya syarikat kita. Daripada situlah kita akan belajar. Kalau kita pergi mana-mana company pun kita akan jumpa juga benda yang sama. Jadi dalam hidup ni kita tak perlulah rasa stres. Sebab kalau kita rasa stres, benda tu akan tak jadi. Jadi benda tu nak handle secara benda stres macam itu, kita kena ni lah orang kata ambil inisiatif yang positif saja. So macam kalau kita tak tahu nak buat kerja, kita boleh tanya kita punya senior ke, kita punya boss, macam mana nak solvekan problem dia. Jadi kalau kita takut sampai bila-bila pun kita takkan berjaya. Jadi tolong buanglah sikap takut, stres tu. Ambil inisiatif yang lebih baik untuk diri kita. Jadi macam mana pula dengan pandangan kamu, Amirul? Pandangan saya, setiap orang yang daripada institusi pembelajaran yang mana nak ke WBL, nak mana untuk ke dunia luar, dunia kerjaya ni, mesti ada punya perasaan takut tu. Takut buat silap. Sebab bila kita dah sampai ke dunia realiti lah, kita bekerja, setiap kesilapan tu amat-amatlah dititik beratkan oleh setiap company. Maksudnya sebarang kesilapan tu akan membawa padah. Jadi semua orang akan ada perasaan tu dan kemudian akan rasa tertekan dengan setiap apa yang mereka lalui. Jadi saya rasa macam mula-mula saya masuk WBL, saya takut. Tapi saya dapat overcome perasaan takut tu bila mana saya mula approach rakan-rakan sekerja yang dah lama bekerja di situ. Jadi saya tanya cara kerja di sana macam mana, cara untuk mengelakkan kesilapan, cara-cara untuk improve diri saya di tempat saya WBL tu. Dan setiap tekanan yang saya rasa tu makin lama dia makin berkurangan lah. Sebab saya tahu di sekitar saya tu ada circle yang dapat bantu saya untuk saya gain more ilmu. Dan tekanan saya tu lama-lama saya dapat adapt lah dengan setiap situasi yang saya lalui. Sebab dekat mana-mana pun, walaupun kita cuba untuk tukar kerja ke, cuba untuk tukar tempat intern baru ke, tekanan tu tetap ada. Cuma cara kita nak adapt dengan tekanan tu. Jadi secara keseluruhannya,
perasaan tekanan, perasaan takut mesti ada sebelum kita nak menjalani WBL. Tapi dengan cara kita sentiasalah mengambil sikap yang positif untuk mengurangkan rasa takut, rasa tekanan itu sebelum kita menjalani WBL. Kadang-kadang pelajar zaman sekarang ni dia rasa tak disambut baik atau buat kerja remeh-temeh kalau nak laksanakan, bila mereka melaksanakan WBL lah. Jadi dalam pengalaman kamu berdua lah, betul ke WBL ni tak seindah teori atau sebenarnya ada nilai yang lebih besar di sebalik cabaran tu? Mungkin saudara Farhan boleh kongsikanlah pengalaman. Okey, WBL ni memang tak seindah teori apa yang kita rasakan. Sebab dalam teori dengan WBL ni orang kata sangat berbeza bagi langit dengan bumi. Okey, WBL ni dia akan menjadikan kita lagi lebih matang, confident dan lebih jaga tanggungjawab dengan amanah yang kerja yang diberikan lah. Jadinya bagi saya memang tak sangat indah bila waktu bekerja ni. Tapi apa boleh buat, itu dah adalah orang kata life is journey. Jadi kita just follow the flow. Bagaimana dengan Amirul? Jadi teori yang kita dengar lah orang bercerita tentang di tempat kerja macam ni macam tu, bila kita dah lalui sendiri sebenarnya banyak benda yang apa-apa kita kena hadap sendiri di sana. Macam contoh, dulu saya pernah adalah beberapa rakan sekerja tak suka saya sebab saya ni jenis yang saya habis kerja saya akan balik on time. Tapi macam mana kita nak ignore orang macam tu? Sebab orang macam tu dia mungkin dengki dengan kita sebab kerja kita siap dulu, kerja orang tu tak siap dulu. Jadi dekat situ saya belajarlah cara untuk mengelak daripada vibes negatif yang orang cuba bagi saya, dan saya cuba kekalkan professionalism saya, melakukan kerja sebaik mungkin saya dengan kemampuan saya sendiri tanpa perlu terima tekanan orang lain yang cuba menekan saya dan nak tengok saya buat silap di industri. Menarik kan? Tapi pengalaman begini sebenarnya membentuk orang kata kematangan, kepribadian yang lebih menarik bila akan datang ke industri. Jadi saya nak tanyalah, bila kita cerita pasal WBL ni sebagai alumni yang orang kata dah membina kerjaya anda, bagaimana pandangan anda berdua lah mengenai program WBL PMJB ni sendiri? Adakah ia sebenarnya cukup membantu untuk menyediakan pelajar untuk menghadapi dunia kerja yang sebenar? Dan kalau diberi peluang, apa penambahbaikan yang anda boleh berikanlah berdasarkan pengalaman, pengalaman WBL, untuk memberi, orang kata memberi next generasi ni, generasi akan datang, diploma DLS ataupun DIF ataupun DEN sendiri, supaya mereka ni nanti bila pergi ke industri menjalani WBL, PMJB sendiri dapat mengeluarkan graduan kita lah ataupun pelajar yang WBL ni berkualiti tinggi dan akan mendapat tempat di industri itu sendiri. Boleh saudara Amirul? Pengalaman saya di WBL agak menarik jugalah bagi saya sebab WBL ni macam saya katalah, perkara pertama yang saya pernah dengar. Kalau tak sebelum ni orang cakap latihan industri yang mana jangka masa dia lebih pendek. Tapi bila kita WBL ni, work based learning ni, iaitu selama 9 bulan lebih kurang masa semester saya rasa pengalaman yang saya dapat ketika saya bekerja di tempat intern saya tu memang dapat diguna pakai ketika saya cuba apply kerja di tempat baru. Memang tak disia-siakan lah perkara-perkara yang saya belajar tu, dan saya rasa setiap apa yang saya belajar tu dan apa yang institusi pendidikan ni berikan kepada saya tu bermanfaat
untuk saya guna pakai di kerjaya luar, sebab sehingga kini saya rasa perjalanan kerjaya saya semakin bertambah baik setelah saya habis work-based learning. Dan sedikit penambahbaikan terhadap work-based learning ni mungkin ia boleh diguna pakai meluas untuk kos-kos lain juga, bukan sekadar kos-kos seperti di PMJB, logistik dan keusahawanan. Mungkin boleh diguna pakai di kos-kos di institusi lain, sebab sekarang apa-apa kita memerlukan experience. Bagaimana pula dengan pandangan Farhan? Okey, pandangan saya WBL ni sangat-sangat membantu untuk diri saya. Sebab salah satunya sebab saya dah ada dalam industri takaful selama 9 tahun. Bila saya keluar daripada WBL, saya terus praktikan saya punya kerjaya dengan WBL ni dengan seiringan lah apa yang saya belajar semasa WBL. Jadi masa saya terus ke bekerja dalam Prudential ni, saya rasa sangat-sangat mudah lah bagi saya sebab saya dah ada pengalaman yang sangat-sangat cukup selama setahun. Jadi benda tu tak jadi masalah untuk saya, orang kata macam kekok bila masuk ke tempat kerja. Jadi kat situ saya dapatlah sesuatu benda yang lebih baru, saya boleh tambah baikkan saya punya knowledge, tanggungjawab, amanah. Dan dekat situlah saya rasa WBL ni betul-betul sangat-sangat membantu diri saya. Jadi bila saya ke industri takaful yang sebenar, saya tak adalah rasa masalah yang dihadapi sebab sebenarnya saya dah handle daripada sejak WBL lagi. Jadi secara keseluruhannya WBL ni serba, orang kata serba sedikit dapat membantu untuk memberikan pelajar kita ni experience sebelum mereka melangkah ke dunia realiti pekerjaan. Sebelum kita tamatkan podcast kita pada hari ini, saya minta Amirul dan juga Farhan tinggalkan satu pesanan ringkas kepada pelajar PMJB yang akan memulakan WBL tidak lama lagi. Apa sikap ataupun persediaan paling penting yang mereka kena ada sebelum masuk ke dunia kerja sebenar ataupun WBL, sebelum mereka menjalani WBL sesi akan datang ni. Mirul. Jadi pesanan saya lah untuk para pelajar yang bakal ke WBL dan meninggalkan pembelajaran anda di Politeknik, kekalkan profesionalism anda. Jangan campur adukkan perkara-perkara yang tak perlu di dalam waktu kerja dan di luar waktu kerja. Jadi anda boleh sentiasa fokus dengan apa yang anda buat. Jadi anda juga perlu berdisiplin, tepati masa. Anda tak boleh bawa perangai-perangai student ke tempat kerja sebab tempat kerja ni dia lebih mementingkan dia punya hasil sendiri daripada awak punya kepentingan. Okay, bagaimana pula dengan Farhan? Okey, akhir kata jika kita dapat masuk WBL ni, kita kena tukar mindset kita lah. Jangan kita sebagai seorang student, tapi ingatlah diri kita adalah sebagai seorang pekerja. Okey, ingat satu tanggungjawab kita yang diberikan. Jadi berdisiplin adalah sangat penting bila dekat WBL. Kepentingan jaga masa, tanggungjawab, amanah, tu sangat dititik beratkan lah. Jadi jangan mempersia-siakan waktu WBL kita. Jadi bila ada dekat WBL ni, tolong buat betul-betul. Sebab WBL ni lah yang akan mengajar kita bila di dunia pekerjaan yang sebenar. Jadi bila kita tak sempurna dekat WBL, kemungkinan kita tak boleh nak sempurna di waktu kerja yang sebenarnya. Okay, terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan yang orang kata terima kasih daun keladi lah. Next time mungkin podcast kita boleh jemput lagi alumni kita, kepada Farhan dan juga Amirul Daniel atas satu perkongsian yang jujur. Orang kata untuk podcast kali ini. Dari perbualan kita jelas menunjukkan bahawa WBL ini memang sebenarnya tak seindah teori. Teori berbeza dengan realitinya. Tapi di situlah titik permulaannya. Sebenarnya pelajar ini akan mengenal erti tanggungjawab, kemahiran komunikasi dan daya tahan kerja. Yang semua tu tak dapat dia
belajar di dalam bilik kuliah. Kepada semua pelajar PMJB, gunakanlah peluang WBL ini sebaik mungkin. Jangan takut nak mencuba, jangan takut nak buat satu kesilapan. Jangan lupa bahawa pengalaman di industri ini merupakan jambatan antara dunia belajar dan juga dunia kerjaya. Sekian saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar PMJB Talk, Real Talk. Dunia WBL tak seindah teori. Sampai berjumpa lagi kita pada episod akan datang.